Untuk korang yang dah nak berbuka dengan makanan Korea yang kena dengan tekak Melayu, sinilah dia Bibingsu Cafe Johor Bahru. Sempena untuk bulan Ramadan ni korang, Bibingsu Cafe ada buat open slot booking untuk berbuka puasa. Tak lupa juga kalau korang nak cari dessert lepas berbuka nanti, sinilah tempat dia. Yang penting Muslim oil. Tanpa rasa ragu-ragu, makanan dekat sini semuanya menggunakan ingredient yang halal. Yang special, menu baru K-drum stick sambal. Ayam crispy juicy disaluti dengan sambal. Paling unik bukan sushi tapi nasi lemak salmon sambal Evo. Sangat sedap, memang kena dengan tekak Melayu. Korean sandwich chicken chop sesuai dengan korang yang tengah on diet. Selain dari Korean style, korang boleh try spaghetti carbonara. Rasa berlemak creamy memang sedap. Yang mana lain drama Korea tu, may try chicken cutlet ramen spicy. Dah bosan dengan rasa savory, nak cuba yang manis-manis? Jom try caramel banana waffle. Aku boleh cakap semua dessert bingsu dekat Bibingsu Cafe ni antara yang paling sedap aku pernah makan. Rasa creamy and melt dalam mulut. Bagi panas anak tekak, kuih berita ni pun best kalau korang nak minum. Memang really stress, siap dapat lagi dengan bahu lu kering. Actually korang, aku dah 3 kali repeat makan dekat Bibingsu Cafe. Memang so far makanan dia semua sedap-sedap dan dessert dia memang best. Okay guys, jangan lupa singgah makan Bibingsu Cafe Johor Bahru.